Adakah dekat sini yang berani nak ganti tempat Wawa? Kak, ni awak duk termenung jauh sangat ni kak. Tak tahulah dia ni. Sejak Wawa berhenti, aku dah mati akal. Aku rasa aku nak cari pengganti Wawa. Siapa dekat sini yang mempunyai karakter yang menarik, yang memang teringin nak jadi content creator, berpartnerkan saya? Hampa boleh contact kami sekarang. Sebab apa? The Fat Burger tengah open vacancy untuk siapa-siapa dekat sini yang memang nak jadi content creator. Yang paling penting sekali, hampa mestilah perempuan cantik, ayu, jelita, anggun, ongger. Lepas tu mestilah hampa memang berani cakap depan kamera macam Wawa. Dia memang berani cakap depan kamera. Tapi kadang-kadang dia memang, aku rasa macam nak pukul dia. Lepas tu kena confident. Lepas tu boleh dengar arahan daripada saya dan juga tim-tim media hal lain. Untuk job scope yang Wawa bawa setiap hari, dia kena ambil Google review, dia kena approach orang, dia kena beramah mesra dengan customer yang mai, tangkap gambar customer, ambil video, upload story. Yang tu antara job scope yang Wawa buat setiap hari. So kalau hampa mempunyai ciri-ciri yang saya nak dan hampa memang boleh mendengar nasihat saya, teguran saya, hampa boleh contact kami di bawah. Okay? So, saya mencari anda yang berminat untuk menjadi content creator The Fat Burger. So, tunggu apa lagi? Cepat-cepat. Wow, aku.